Saya berkenan tu satu hari masa saya berkahwin dekat Jah tu, duduk di Jelempuk tu. Dia orang bawa seorang orang daripada kampung belakang tu, mata dia tutup begitu, lalu pergi ke hospital. Saya dah duduk depan rumah dengan dia. Dia tanya, apa yang kena ni? Dia kata ada padi masuk dalam tu, semakin buka semakin masuk, so tak boleh keluar. Dia nak pergi hospital. Dia kata berapa ringgit habis nak pergi hospital? Kira lah habis lebih kurang RM20. Bak saya RM20, saya nak buang. Kalau tak keluar, saya bagi 20. Yakin apa tu? Tak apalah, lepas cakap banyak, orang tu bagi. Bagi duit dulu. Bagi duit. Dia melawak lah. Siapa? Buka. Dia baca doa di mata dia. Dia buat di mata dia. Dia buka mata. Dia buka. Keluar. Tak. Buat lagi sekali. Buat yang kedua itu. Keluar. Keluar sungguh. Padi di mata. Bak RM20. Saya ikut pergi rumah dia, pujuk-pujuk dia apa semua, dia nak belajar ilmu. Tak payah. Siapa kena hambat balik, esok pergi pula. Rupanya itu dia test kita. Kalau kita nak sungguh, kita akan pergi pula besok. Dah hambat balik juga. Pergi ke yang ketiga. Dia kata, ni boleh nak ajak. Pasal kamu ada kesungguhan dan kamu minat. Memang saya minat. Okey. Dia ajak benda yang kita nak tergelak pun nak tergelak, nak kata sungguh pun tak sungguh, nak kata tapi sungguh, tapi nak kata boleh, hukum boleh. Apa dia? Kalau orang tu mata masuk sebelah kiri sampah itu, dia kata suruh dia pejam yang buat apa? So kita kena pegang mata kiri kita, kiri kita, tapi jangan pegang dengan tangan kanan. Kalau dia kena mata kiri dia, mata kiri kita. Jadi mata kiri kita nak pegang, jangan tangan kiri, pegang tangan kanan. Dia kena pegang lagu tu. So dia kena cross. So kalau kata dia masuk sampah di mata kanan, katakan kanan, okey. Suruh dia pejam mata, kita nak baca doa ni, kita pegang tangan kita di mata kiri kita. Kanan lah. Tangan kiri kita, kanan dia. Tutup. So bacaan dia baca bismillah, lepas tu baca alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Tapi jangan baca kuat, dia dengar. Baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, alif ba berubah, alif ba beralih, alif ta turun. Dah turun begitu, suruh dia buka mata. Kita buka mata. Buka. Biasa anda buat sekali saja dia keluar, paling banyak pun 3 kali keluar.